Abang belajar view Gunung Datuk hari ni. Okey, sekarang kita kat Gunung Datuk. Register dulu bayaran. Pukul 8. RM5 bang? RM5. Tu nama, Oh, kena pakai ya? yep, wajib. Sebab saya biasa letak kat beg je. Letak tangan dulu, balik kan buka, baru pasang kat beg. Sebab nanti bawa kuasa kalau datang dia tengok ada gelang, tak ada kacau. Ya, betul. Kalau tak ada gelang nanti Sekejap bang, sorry. Kalau tak ada gelang nanti dia ni. Dia tahulah yang kita tak ada permit ke apa ke. Nanti akan jadi lama lah. Okey, Dia baik. berbual tu. Alright. So dekat sini parking dia. Hari ni tak ramai orang. Hari ni tak ramai orang sebab weekday. Hari Khamis 30 hari bulan. So memang syok ni kalau naik tak ramai sangat kat atas. Ni pintu masuk dia. Okey. Kat sini dah boleh start lah bang. Boleh dah. Kebiasaannya kalau hari biasa nak daftar tu memang kena dekat atas dewan tu lah. Tak ramai Ni hari ni kami berdua je. Macam biasa guys. Macam biasa. So ini adalah episod kedua bersama saya. Permit macam biasa RM5 saja, tak perlukan MGP. So wajib dekat pergelangan tangan guys Tak boleh ada dekat beg atau sebagainya. Tak apa, let's say kalau penguat kuasa datang macam mana dia cakap, akan dikenakan tindakan dan sebanyak RM5,000. Tak ada saya gurau. Okay guys, so kita belum masuk checkpoint pertama lagi. Ke dah masuk? Belum lagi. Sebab checkpoint pertama dia, starting point dia dekat situ guys. Belum kita nak menghadapi 6 lagi kita punya 7 Wonders Challenge. So ini kita punya training warm up lah. So sebelum masuk, sebelum naik, ni tempat bergambar. Dekat sini dia macam-macam ada kemudahan dia. Sebelum nak naik atas pun kat bawah ni dia dah sediakan toilet. Senang. Kalau weekend guys, dia dekat depan tadi macam biasa untuk weekday. Kalau weekend, tempat kita ambil permit, kita beli permit dia kat sini guys. So ini lah kaunter dia. okey. Start. Ni awal-awal Ni dia baru bagi geli-geli tu. Alhamdulillah cuaca okey. Tak hujan. Bismillah. Okey. Dah bagi salam perkenalan. Nampak? Untuk track ni dia banyak batu-batu. So licin. Kena berhati-hati. Kena berhati-hati guys. Wah, benar ke sini cobain. Jatuh mantan yakin. Oi, dah mula.
Dia dah mula guys. Hati-hati. Korang boleh tengok jalan dia. Agak tricky Road dia kalau you guys pernah datang atau belum datang, macam ni lah road dia guys. Dia tak jauh pun. Dia tak jauh. Tapi cumanya macam ni lah. Macam korang nampak ni kan. Korang jangan risau. Sebab dia ada tali-tali macam ni kan. So senang lah korang nak berpaut ke. Ya. So sekali-sekali saya nak ingatkan, course your step. Alright. Berjaga-jaga dengan langkah anda. Sebab sini semua batu kecil-kecil ni guys. Kalau kita slip sikit, mesti pulang mama basah. Tangga taubat. Tangga taubat. Dia satu je guys. Kalau nak tahu dah sampai ke belum, Gunung Datuk ni, dia punya road makin canak. So Hey guys. Okey bang okey. Okey. Letih dah. Kaki dah injet dah. Tapi kita gagahkan juga untuk menawan Gunung Datuk. Gunung Rinjani. Okey. Jom kita teruskan dengan wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Iman Allah. Kau boleh dengar guys Kali ni alam kita yang kerja alam guys. Bukan alam kerja kita. So guys, depan mata saya ni adalah pokok Contigo moniaca. Okey. Tengok ketinggian dia. Contigo moniaca ni berusia 1400 masih. Masa zaman-zaman komunis dulu, bila mana askar Melayu datang, dia takut. Betul bang Bila dia takut tu dia akan menyorok kat sini guys. Ni korang boleh tengok kesan-kesan. Dia menyorok, kesan tembakan. Okey. Kalau nak naik awal lah. Seorang pakcik? Ada ke 3 orang bawah. Laju. Kita rehat dulu. Nak buat rekod hari ni bawa Kita rehat dulu. Kita rehat dulu dekat checkpoint yang pertama. 5 ke 10 minit sebelum kita naik. Checkpoint 2. Kita baru sampai checkpoint 2. Jarak baru 1.35 kilo. Dia sehala tak silap saya 2.5 tak silap. Sehala nak naik ke gunung 2.5 kilo. Pergi balik lebih kurang 4 lebih 5 lah. Okey, 140. Dah sampai. Okey. Hari ni memang orang tak ramai. Nak naik peak kat atas tu. Pelan-pelan ni.
Yes ah. Kat sini tangga dia. Hati kan? Oh, lawa view. Dengan kawan jauh. Finally bang Sakit perut tu. Sakit perut dia. Video beruang tu. Trail kan? Ai. Minum sekejap. Kat Melaka buat ni. Siapa paling jauh dalam masa 24 jam. Ni yang Melaka punya ni yang bulan 11 sebab kat Tani Blair. Nama dah ada tapi tak keluar. Nak lebah. Tadi kita dah jumpa 3 lebah yang kat bawah. Rasa ke? Bila naik ledang, baru dia tangkap betul. Oh, Dah tinggi ledang betul. berapa kaki Ledang tinggi dia 1-2 lebih. Baik punya view Baik punya view. Dia temani lebah Mat. Lebah banyak. Let's go. Jom. Kita dah pun tengok, kita dah release kita punya view dekat atas. Dah pun touch untuk ke bawah. Suara dia jelas tak bang? Boleh lah, tapi better kena ada mic dia. Oh ada mic dia, mic DJI dia. Jalan pula jalan merah tau. Itu kalau hujan pisang tu. Boy tau. Tahu Gunung Bersantu? Oh, tu tak tahu. Gunung Bersantu tu dekat Jelebu. Bukan Jelebu. Jelebu ke kot? Yes. 4 kilo. Lebih kurang 3 jam saja. 3 jam lebih. Okay. Macam mana hari ni? Hari ni alhamdulillah. Okay, settle hari ni. Alhamdulillah, tak diinjet. 3 jam pergi balik. Jarak dalam 4 km pergi balik. So, untuk yang mana yang baru nak naik Gunung Datuk, boleh naik, tak ada masalah. Cuma kat sini dia moderate, ada pacak. Landai pun sikit. Okay. Oh, nanti kita jumpa lagi InsyaAllah akan datang untuk video akan datang.